Selamat datang ke Buletin Pekema. Hai, saya Fatih Safila. Hai, saya Ainul. Hos anda di Buletin Pekema. Pekema telah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan ke-44 pada Sabtu 29 November 2025 di Kuala Lumpur Convention Centre. Mesyuarat tersebut telah merangkumi pembentangan minit mesyuarat lalu, laporan tahunan 2024, penyata kewangan yang telah diaudit, pelantikan juru audit, pelantikan proksi anak syarikat serta perbahasan isu-isu yang telah dimaklumkan secara bertulis kepada setiausaha. Pekema ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang hadir serta memberikan komitmen penuh sepanjang mesyuarat. Kehadiran dan kerjasama anda mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi teras kekuatan organisasi ini. Setiap pandangan, maklum balas dan cadangan yang dikongsikan amat bernilai dalam rangka hala tuju strategik Pekema. Input yang diberikan bukan sahaja membantu menambah baik dasar serta inisiatif sedia ada, malah membuka ruang kepada idea baharu yang lebih progresif dan berimpak besar kepada industri. Pekema amat menghargai keterlibatan aktif semua ahli dan berharap kerjasama ini akan terus diperkukuh pada masa hadapan. Pada 6 Disember lalu, Pekema telah berjaya menganjurkan acara larian amal iaitu Go Green Charity Run 2.0 di Wisma Yayasan Pekema Cyberjaya. Seperti edisi terdahulu yang telah berjaya menarik penyertaan seramai 700 peserta daripada pelbagai latar belakang termasuk ahli Pekema, wakil agensi kerajaan, pelajar, keluarga, asnaf dan komuniti OKU, penganjuran kali ini turut menerima sambutan yang amat menggalakkan dengan penyertaan yang lebih meluas dan memberikan impak lebih besar kepada masyarakat. Pelbagai pengisian menarik telah memeriahkan acara, antaranya kategori larian 5km dan 10km, larian berkostum serta cabutan bertuah. Tahun ini, Pekema turut meneruskan komitmennya terhadap tanggungjawab sosial korporat CSR melalui penyampaian sumbangan kepada 10 bekas atlet negara dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB sebagai tanda penghargaan atas jasa mereka dalam mengharumkan nama Malaysia. Selain itu, dua pertubuhan asnaf iaitu Mahat Tahfidz, Miftahul Ulum dan Madrasah Quran Darussalamah telah menerima sumbangan khusus sebagai satu usaha Yayasan Pekema dalam menyumbang kepada kebajikan dan pembangunan komuniti yang memerlukan. Rakan-rakan media dan peserta Go Green Charity Run turut berpeluang menikmati preview eksklusif dua model baharu Dongfeng yang bakal memasuki pasaran iaitu Dongfeng 007 dan Dongfeng Vigo, menjadikan acara ini platform penting dalam memperkenalkan teknologi mobiliti hijau kepada masyarakat. Pekema merakamkan sentikin tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan Go Green Charity Run 2.0 termasuk para peserta, sukarelawan, rakan strategik dan para penaja yang turut bersama menyokong usaha kelestarian dan kesejahteraan komuniti. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang yang telah menunjukkan semangat kesukanan dan daya juang yang luar biasa. Baiklah, sekian saja maklumat terkini di Buletin Pekema. Jangan lupa follow kami di media sosial untuk mendapatkan perkembangan yang lebih menarik dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.